Apa khabar peminat animasi bertema naga, tema Indonesia, tema apa-apa je lah, tema Viking ke apa. Hari ni saya dah buat video tentang animasi The Two Dragon. Sorry lah kalau saya sebut sebab agak susah juga nak sebut nama panjangnya. Ya, jadi saya akan panggil filem animasi Dragon saja, ataupun Animate Dragon, bagi sesuai sikit dengan elemen Malaysia. Ya, saya orang Malaysia, bukan orang Filipina. Ya, macam kita tahu, naga memang popular dekat Malaysia dengan Indonesia dengan Singapura. Bezanya Singapura tak pandai buat cerita naga. Malaysia pernah buat, Indonesia pernah buat. Cuba kurang dapat sambutan lah. Ya, kisah naga Singapura itu saya tak pernah tahulah. Iaitu anda kena buat kajian sendirilah. Naga Singapura tu, saya tak tahulah naga mereka nama apa. Senang. Macam kita tahu, naga kita boleh ambil daripada macam-macam bentuk haiwan. Saya juga pernah nak buat cerita tunggangan naga ni, besi Malaysia. Tapi saya akan letak senyap-senyap lah cerita tu. Ya, sebab saya memang tak suka cerita Hollywood ada kat Malaysia lah. Jadi saya akan usaha lah untuk dapatkan duit. Ya, bukan senang lah nak dapatkan duit sekarang ni. Animasi kat Kedah ni tidak ada satu pun. Ya, dah cari punya cari. Ya, hanya studio filem kecil-kecilan. Okey lah, sebut pasal studio filem. Ya, animasi Malaysia lebih laku. Kenapa tak banyak studio animasi? Senang, sebab semua studio animasi hanya buat lawak komedi. Dah tu budak-budak sekarang ni tak minat dah komedi. Ya, budak-budak sekarang ni minat belajar sebab ada yang terpaksa bekerja berlakon tadi. Ya, teringat saya dengan cerita tu. Pelakon tu jadi kecil dia dipaksa berlakon oleh ayah dia. Dah bercerai, mak ayah dia bukan nak kasih sayang dia, cuma nak ambil untuk keuntungan peribadi. Tapi akhirnya dia pun putuskan hubungan dengan keluarga yang pilih nama baru. Tapi hidup dia sengsara juga. Walaupun dia tak terjun dalam bidang artis, lakonan. Dia cuba kembali tapi lakonan teruk. 2 filem teruk. Okey, lepas tu dia jadi konsep band. Okey, sekarang kita stop cakap pasal tu. Kita cakap pasal filem naga ni. Ya, filem naga ni sudah pun dibuat apa? Sudah dibuat live action. Pelakon-pelakonnya apa tah? Pelakon Hollywood lah. Ya, filem ni kat Hollywood. Macam kita tahu, banyaklah artis India pindah ke Hollywood, artis Jepun pindah ke Hollywood, artis Malaysia pindah ke Hollywood, artis Indonesia pindah ke Hollywood. Itu benda biasa. Tapi malangnya tak ada artis Malaysia atau Indonesia atau Jepun atau India. Ya, anda boleh cari sendiri dalam full of struggle besi live action ni. Ya, filem naga live action ni susah betul nak sebut sebab terbelit-belit lidahku. Nak ingat pun susah. Filem animasi ketiga saya dah tengok. Ya, Kufles jumpa naga betina besi warna putih, dapat anak hitam putih. Teringat saya dengan kucing kesayangan saya dulu, Gary. Ya, saya teringat tu. Tak kenapa saya harap besi live action ni tak mengecewakan macam yang sebelum ni. Ya, walaupun besi live action ni tak ada omen kematian. Kenapa kena ada omen kematian? Untuk bagi sedih dia. Ya, omen kematian sedih tak selalunya laku. Okeylah. Omen kematian tak selalunya laku. Ya, live actionnya saya dah tengok. Biasa-biasa saja. Sama aja. Agak sama je, tak ada beza je pun. Okey. Untuk besi belah actionnya, CGI-nya, animasinya sama saja. Ya, boleh kurang sama lah. Ramailah yang komplain. Sama saja. Cuba pelakonnya yang berbeza. Mereka cuba buat jalan cerita sama tanpa Ya, Hopeless. Ceritanya anda boleh tengok sendirilah live actionnya. Saya nak terangkan pun takut spoiler je. Ya, mesti anda tahu. Ya, saya tak suka Hollywood tapi takut spoiler. Ya, Greenbird tu negara ke? Ya, negara yang jumlah penduduknya berkurangan. Saya sarankan berpecah belah lah, ataupun tukar nama. Ya, ataupun letak agama lah. Okey lah. Sebab pasal Greenbird, mereka ambil orang genius sikit dari India.
Ya. Kalau kita tahu negara mana yang ada Viking, Greenberg kot. Kalau Greenberg tu negara besar je. Okey. Viking. Kat mana saya pun tak tahulah. Kisah Viking. Naga kat semua negara ada. Tapi kenapa pilih Viking? Oh ya, mereka kan negara Eropah. Eropah kan kena dengan Viking. Malaysia ni tak ada Viking. Ya. Okey lah. Sebut pasal Viking dan pelakon-pelakonnya, sorry, saya tak boleh sebut sebab saya tak kenal nama pelakon-pelakonnya. Ya, bukan senang lah nak ingat nama pelakon. Rule of Dragon. Versi animasi pertama dah cerita dah tadi. Sekarang cakap pasal animasi kedua. Ya, animasi kedua jauh lebih bagus di mana Hiccup jumpa ibu dia. Tapi sayangnya ayah dia kena mati. Ya, dah ditunjukkan cara Viking dikomunikan. Ya, dicampak dalam kapal, lepas tu dihanyutkan, dibakar. Ambil kayu api, campak, lepas tu bakar dia. Ya, macam itulah Viking. Kalau pahlawannya mati, dia letak ke bot, kayu api harus diserimut, diletak kayu api. Lepas tu bakar, lepas tu hanyutkan kapal. Lepas tu tembak dengan panah. Ya, dalam kartun Kit Petowski, dalam Kit Petowski pun ada. Ya. Jadi biasa-biasa je dalam Kit Petowski tu. Agak pelik kawan dia ada tu, kawan Viking. Ya, negara. Kawan berbeza negara. Ya, naga daripada Greenberg, daripada negara apa dia yang ada Viking. Nak sebut semua sekali, saya bukan ingat sangat tentang Viking ni. Ya, saya tahu tentang Thor, dewa Viking. Ya, itu saya dah tengok dah cerita dia. Viking zaman dahulu. Macam mana kalau mereka jajah tanah Melayu, confirm dari terkabut. Kalau mereka serang China, confirm kalah. Ya, kenapa saya kata begitu? Ya, sebab saya tak yakin Viking boleh menang. Okey, itu saja.